kita tengok pilihan raya Johor. Malam tadi ada orang bertanya kepada saya, dia kata, what do you think of apa ramalan you tentang Johor? Dia kata, macam mana, apa your ramalan you tentang Johor? Saya kata saya tak boleh jawab tentang Johor ni sehingga the final bell. Apa makna the final bell tu? Final bell ni bermakna dikata macam ni. Setelah, saya rasa dalam minggu ni, mungkin kalau tak hari ni, 2-3 hari ni, SPR akan bermesyuarat. Dia akan menentukan tarikh bila penamaan calon, pemohon undi dan sebagainya, undi awal. So sehingga tarikh itu dimuktamadkan, iaitu penamaan calon, kita tak boleh kata, kita tak boleh nak buat prediction dahulu. Okay. Kenapa demikian? Dalam kita nak buat prediction ni tuan-tuan, kita akan lihat beberapa faktor. It's not going to be accurate enough, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh ada indikator. Apa faktor dia? Faktor yang pertama adalah siapa lawan siapa. Arti kata parti mana lawan parti mana. Adakah PAS akan bergabung dengan, tak bertembung dengan Barisan Nasional di Johor ni, ataupun dia akan bertembung dengan Pakatan Harapan, dengan Bersama. Kemudian calonnya pula bangsa apa? Contoh di kawasan yang majoriti dia, walaupun semua kebanyakan, I think semua kawasan Johor ni adalah majoriti Melayu, tetapi ada kawasan di mana penduduk bukan Melayu dia hampir 50%. Contoh Johor Bahru kalau tak salah saya. Jadi di situ kita nak lihat pertembungannya di antara apa? Melayu lawan Melayu ke, Melayu lawan Cina ke, Melayu lawan India ke, Melayu lawan India ke. Benda tu semua memain peranan. Dia bukan masalah resis tak resis, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita tengok, ada setengah kawasan itu undi bangsa tersebut pecah kerana pertembungan di antara bangsa. Dan di antara kaum ini, pertembungan di antara kaum ini menyebabkan undi kaum tersebut pecah, menyebabkan advantage kepada dia ada parti. So faktor ini kita kena lihat juga, dan juga of course di antara faktor lain, faktor calon itu sendiri, faktor parti itu sendiri. Jadi ialah saya kata result yang lepas, kalau kita tengok BN Barisan Nasional menang 40 kerusi di Johor, Pakatan Harapan menang 12, Perikatan Nasional menang 2 kan, di dalam Pakatan Harapan 10 DAP, 1 PKR, 1 Amanah, so 12 Pakatan Harapan. So dalam pilihan raya kali ini, bagaimana kita nak melihat, adakah DAP boleh mengekalkan 10 kerusi? Kerana Anthony Loke dah confirm kata sekurang-kurangnya 11 kerusi akan dipertandingkan. Maksudnya DAP akan masuk 11 kerusi sekurang-kurangnya. So 11 dia dah identify akan masuk. So mungkin akan lebih lah, obviously akan lebih. Cuma persoalan dia adalah di mana, siapa calonnya, pertembungannya bagaimana. Now, bila kita menyentuh pertembungan, BN Barisan Nasional dah awal declare tak akan nak bersama dengan DAP lagi, walaupun dalam Exco dia ada DAP. Tapi itu dia punya modal dia nak jual lah. Saya kata itulah politik dinosaur, tuan-tuan. Politik dinosaur adalah politik yang masih lagi memainkan bangsa, memainkan agama bila datang nak pilihan raya. Sebelum pilihan raya, kita semua bekerjasama, ini demi rakyat, demi bangsa, peluklah dengan DAP, peluklah dengan BN, peluklah dengan PAS, tak apa. Tapi bila dah masuk pilihan raya, dekat-dekat dengan pilihan raya, masing-masing. DAP, kita tak akan kerjasama dengan DAP. Kita tak akan pergi dengan DAP. Dia macam itulah. Kan? Itulah politik dia. Politik dia berkisar di sekitar itu. Tapi kalau kita tengok parti bersama, tuan-tuan. Parti bersama ini dia tidak melihat kepada aspek itu. Sebab itu saya kata itu adalah politik dinosaur. Politik yang melihat bangsa, agama, ras. Dia melihat kepada itu politik dinosaur. Rakyat dah bosan sebenarnya dengan politik-politik yang macam tu. Kalau sebelah UMNO, Barisan Nasional, DAP. Kalau belah DAP, PAS. Kan? Jangan kita mengundi bersama. Kalau pecah kita tak berkuasa, PAS nanti berkuasa. Dia macam itulah, dia takut-takutkan macam tu. Masing-masing tak bagi tahu apa polisi yang mereka nak bawa kalau sekiranya menang dalam pilihan raya nanti. Apa manifesto yang mereka nak kedepankan? Bagaimana mereka nak menangani isu-isu rakyat yang menekan, yang mendesak, sama ada secara short term ataupun long term dia. Kalau mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan? Pekerjaan, pendapatan rakyat, education,
tanah dan sebagainya dari peringkat negeri, apa yang mereka akan lakukan. Baik. Jadi sebab itu kalau kita tengok di pilihan raya kali ini, yang menarik dia adalah adakah akan ada gabungan di antara UMNO, Barisan Nasional dan Madani. Obviously the answer is no. Okay. The answer is no. Saya rasa ucapan On Hafiz tu dah jelas bahawa apa orang kata, bahawa the red line tu dah been crossed. I think decision has been made. Tidak akan ada gabungan di antara Madani, maksudnya PH dan juga BN. Tak ada. Itu tidak ada. Itu jelas. So di peringkat negeri jelas, Pakatan Harapan juga nampaknya jelas dia akan masuk bertanding di semua kawasan, or at least majority of the area, dan akan ada pertemuan dengan UMNO Barisan Nasional. Isu dia malam ini akan menentukan sama ada ke tidak pertembungan dengan PAS. Sebab mungkin malam ini penentuan sama ada PAS dan juga Bersatu itu akan bergabung akan menjadi satu modal yang satu titik permulaan yang besar, saya kata. Kenapa? Kalau sekiranya PAS mengatakan dia tidak akan bersama dengan Bersatu, dan kenyataan daripada pimpinan pun dah jelas sejak beberapa hari lepas bahawa mereka akan melepas dan melupakan Bersatu. Okay. Saya dah kata hari itu bahawa kebanyakan yang berada di dalam PAS ini majoritinya nak bersama dengan Hamzah Zainuddin. Hanya sebilangan kecil, terutama daripada golongan profesional seperti Samsuri yang nak bersama dengan Azmin. Majoriti dia nak bersama dengan Hamzah Zainuddin. Jadi dengan apa yang berlaku recently, kita nampak bahawa PAS mungkin, kita tengok keputusan nanti, saya dalam recording ni saya tak ada keputusan lagi, berkemungkinan besar bahawa mereka akan memutuskan hubungan dengan Bersatu. If that happen, okay, kita ambil possibility that happen. Katalah PAS berpecah dengan Bersatu, dia tak nak bergabung lagi, tidak ada lagi Perikatan Nasional, sebagaimana yang saya pernah katakan dahulu. Soalan seterusnya, adakah mereka akan bergabung dengan Barisan Nasional? So there is another question. So untuk Johor kali ini mungkin saya nampak tidaklah, mungkin akan belasih lagi berlaku pertemuan. Tetapi namun begitu, mungkin akan ada rundingan selepas itu. So rundingannya akan jadi lebih mudah, kerana I think macam saya kata, penghalang terbesar kepada hubungan di antara PAS dan juga Barisan Nasional adalah di antara PAS dan Barisan Nasional adalah Bersatu, saya kata. Kerana apa? Kerana Bersatu ni kita tahu dia memang allergic sikit dengan UMNO Barisan Nasional, dan mereka mengharapkan supaya Perdana Menteri itu datang daripada Barisan Nasional. So sekarang ini PAS, apabila ketiadaan Bersatu di dalam ketumbukan ataupun di dalam perjalanan mereka menghadapi pilihan raya kali ini, mereka sudah tidak ada ketandusan calon Perdana Menteri. Bagi PAS golongan ulama, mereka memang tak nak Samsuri jadi Perdana Menteri. Tapi dia PAS dia tak nak. Okay, tak apa. Tapi kalau mereka tak nak Samsuri, siapa? So kalau sekiranya dapat bergabung dengan Barisan Nasional, mereka tidak ada masalah untuk UMNO memegang jawatan Perdana Menteri. So whether it's sama ada Tok Mat ke, sama ada Zahid Hamidi ke, whoever lah. Tapi saya percaya it's going to be someone else. Kita akan tengok nanti. Jadi pertemuan, okay, kita tutup macam ni. Pertemuan di Johor, adakah kita akan menyaksikan PAS dengan UMNO ni akan bergabung? I don't think it's ada enough time untuk rundingan itu berlaku. I don't think so. Tapi mungkin, kita tak menafikan ada kemungkinan itu. Tapi kalau ada pertembungan tersebut, maksudnya ada gabungan tersebut, mungkin gabungan itu akan berlaku selepas pilihan raya. Maksudnya selepas orang dah buang undi. Baik. Gabungan tersebut adakah akan berlaku selepas pilihan raya negeri Johor? Berkemungkinan. Kita tahu Negeri Sembilan is on the way, Melaka is on the way, kemudian PRU is on the way. Ada yang menjangkakan PRU ni berlaku pada bulan 7 ni, tapi rasanya tak sempat bulan 7. Saya kata, macam kata tadi itu, tarikhnya bulan 10. Bulan 10 ni is going to be just nice untuk SPR nak buat pilihan raya. Isu dia adalah kalau diadakan pada bulan 10,
Kenapa perlu diadakan pada bulan 10? Itu soalan yang esensial lah. Kenapa perlu diadakan pada bulan 10 ini? Jawapan mudahnya adalah kerana Anwar Ibrahim risau dengan bersama. Anwar Ibrahim risau dengan bersama. Okey, kerja gila Rafizi ni tuan-tuan, saya nak cerita. Dia boleh buat kerja gila 3 ke 6 bulan, dia boleh telungkupkan negara. Kita pernah tengok hasil 2 tahun dia buat dengan Invoke. Negara boleh bertukar kerajaan. Dan dalam keadaan 1MDB duit berbilion ringgit, dalam keadaan dia tak banyak duit itu, I think dia Invoke berjaya collect 11 juta je pun boleh jatuhkan kerajaan Najib. Imagine kalau dia ada setahun. Ayuh Malaysia tak sempat, baru 6 bulan, tapi berjaya turn Johor, Melaka, Negeri Sembilan daripada kalah banyak kerusi kepada menang banyak parlimen. Imagine dalam tempoh 3 ke 6 bulan. Now, kita go further lagi. Go further lagi. Imagine katakanlah pilihan raya Anwar Ibrahim decide untuk buat pada September tahun hadapan. September tahun hadapan. Kalau September tahun hadapan, lagi lama, setahun lebih dia ada masa untuk nak gegarkan Malaysia ini. Peluang, bukan kata PRU, berkemungkinan Selangor pun boleh jatuh ke tangan bersama, kita kata. Kau ni terlalu confident kau punya cakap tu. Itulah masalahnya tuan-tuan. Siapa yang kata saya terlalu confident ni, bermakna dia tak kenal tim kami dan tim Rafizi. Kalau dia kata kami ni terlalu, kamu ni terlalu, bermakna dia tak tahu sejarah Invoke, dia tak tahu sejarah Ayuh Malaysia, dia tak tahu apa kebolehan dan sejarah yang pernah kami lalui dalam menghadapi pilihan raya. Dan menariknya, apa yang bersama ada, yang PKR tak ada, PH tak ada. Sebenarnya Rafizi dah jawab soalan ini dalam podcast yang lepas. Apa yang PH ada, PKR ada, bersama ada, PH tak ada, PKR tak ada. Salah satunya adalah kebolehan dia untuk menilai dan bertanya soalan yang betul. Itu jawapan pertama. Kedua adalah untuk resonance dengan apa kehendak rakyat. Yang mana political will itu tidak boleh dibuat oleh tidak boleh dibuat oleh Pakatan Harapan. Saya bagi contoh. Di Melaka malam tadi, bila Rafizi mengatakan, bila ada orang bertanya tentang pencen, dia kata, kenapa ahli parlimen perlu ada pencen? Kan cukuplah kalau kita bagi EPF pada dia ada EPF, pakailah EPF tersebut. Kenapa perlu dia ada pencen? Dan dia kata kalau bersama jadi kerajaan, kita akan hapuskan pencen. Nah, nampak benda ni macam simple lah tuan-tuan, macam mudah, macam simple. Tetapi kalau kita tengok macam mana dia resonance dengan rakyat. Macam mana dia resonance dengan rakyat? Okey, kita ada 1 juta lebih penjawat awam. Dan juga pegawai kerajaan sama ada di state ataupun federal. Kita ada 1 juta, lebih kurang 1 juta. Bila dia cakap macam tu, tuan-tuan rasa dia tak resonance ke? Sebab selama ini kerajaan Pakatan Harapan duk kata kita nak tukar penjawat awam daripada pencen kepada EPF, pencen kepada EPF, pencen kepada EPF. Tetapi dia tak pernah cakap kepada ahli parlimen, kepada menteri, kepada Perdana Menteri. Jadi penjawat awam duk kata, yelah kami ni nak kena ambil pencen. Habis korang, kami ni kena ambil KWSP, habis korang sedap-sedap masihlah bagi pegang pencen. So bila Rafizi kata no, kita akan hapuskan pencen. Kita akan hapuskan pencen, kita akan bagi semua sama KWSP. Itu resonance tuan-tuan. Dia juga bercakap tentang isu, banyaklah isu yang dia cakap tu. Sebenarnya itu saya kata tadi, satu persoalan yang di kajian dia tu adalah dia tahu apa yang rakyat nak in their mind, and dia tahu apa jawapan kepada rakyat nak. Dan jawapan itu bukan jawapan populis, tetapi jawapan yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah negara. It's not going to be populist. Yalah, buang pencen ahli parlimen, buang pencen menteri itu, it's not going to be populist among ahli parlimen. Kalau sekiranya dia jadi Perdana Menteri, yang akan menentang, of course, ahli-ahli parlimen tu nanti. Kami tak setuju dengan cadangan tersebut. Dia akan cakap itu kan, betul But it resonance dengan rakyat. Rakyat akan melihat bahawa this is the guy yang tak takut untuk nak buang
perks yang advantage kepada mereka, tapi tak adalah merugikan pun. Mesti still dapat EPF, still dapat gaji kan, kita kata sebagai ahli parlimen. So ada orang kata, alah macam Anwar Ibrahim dululah, esok kami menang, kami akan turunkan harga minyak. Dia kata macam tu. Dia tuan-tuan, dia beginilah, harga minyak itu kalau kita tengok pada waktu itu it's relevant in 2008 lah. Tapi yang kedua, harga minyak itu adalah suatu benda yang kerajaan tak boleh kawal. Tetapi pencen ni boleh kawal. Harga minyak is world, dunia. Tapi pencen tu adalah di bawah Perdana Menteri dan juga Kabinet. Sesuatu yang boleh dikawal oleh negara. And Rafizi has proven dengan cara macam mana dia berhenti jadi menteri. So kalau setakat nak buang pencen dan ganti dengan EPF, dia tak ada masalah. Sebab dia pernah buang gaji 50-60 ribu gaji sebulan. Gaji ahli parlimen, gaji menteri dengan perks-perks dia. Tak ada masalah macam tu. Ini kan pula nak tukar. Jadi dia dah buktikan, dia dah prove himself that he has done so. Bukan setakat dia cakap, dia pernah buat. Iaitu dia letak jawatan dengan gaji berpuluh ribu, dia boleh letak jawatan. Bayang tuan-tuan, kalau gaji di sebulan 50 ribu, saya tak tahulah berapa gaji menteri, ambil contoh je lah 50 ribu. Dia ada berbaki 2 tahun lagi nak jadi menteri, katakan 2 tahun tu 24 bulan, 10 bulan 500 ribu, 20 bulan 1 juta. Dia buang 1 juta lebih. 1 juta lebih dia give up gaji dia. Tuan-tuan, orang yang boleh give up 1 juta ringgit, tuan-tuan ingat dia tak boleh ke hapuskan pencen, gantikan kepada KWSP? Fikir logik kan? That's why saya percaya dia boleh buat. Pencen tu tak ada besar mana pun, kan? Kenapa nak kena hapuskan pencen ni? Itu perbahasan itu tuan-tuan boleh kaji sendirilah. Tapi yang okey, habis kat situ. Di Melaka juga tuan-tuan yang menarik, bila pelancaran bukan semalam lah, pelancaran Pakatan Harapan di Batu Pahat, Johor, beberapa hari lepas kan, hari Sabtu kan, pelancaran Pakatan Harapan di Batu Pahat. Now what's interesting adalah tiba-tiba saya tanya ada orang kawan saya yang pergilah, dia orang PH juga, tapi masih lagi berkawan dengan orang, jumpa, minum, lepak kan. Dia kata, kau pergi pelancaran tu? Pergi, dia kata. Aku kena pergilah, aku pegawai. Okay. Soalan aku tu pertama, izah dia tak? Kata, aku ada kat situ, memang aku duduk depan, tapi aku tak nampak izah. Dia tak berucap lah, sebab saya kata saya check live Pakatan Harapan tu, saya check live, tak nampak muka izah. Kan ada cameraman kan, dia bawa perban, dia tunjuk muka seorang-seorang pemimpin. Fahmi Fazil ada, Fadlina ada, Amir ada, lepas tu BAP, Amanah ada, tapi muka Izzah tak ada. So saya confirmkan dengan kawan saya, Izzah ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Izzah tak ada, teman. Pernah kita terfikir soalan ni, kenapa Izzah tak ada? Have you wonder tak kenapa timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat itu tidak ada dalam pelancaran jentera? Sedangkan kalau tuan-tuan ingat 2025 tahun lepas, masa pemilihan parti, bagaimana dia melancarkan jentera Sabah dengan Amir. Sewaktu Rafizi masih lagi pengarah pilihan raya dan timbalan Presiden PKR, dia pergi Sabah, dia dengan Amir lancarkan jentera pilihan raya Sabah. Tiba-tiba kali ini dia tak ada. Dan sebelum itu dia telah digantikan dengan Saifuddin dan juga Amir sebagai pengarah pilihan raya. Of course Zaliha sebagai pengurusi Johor, dia kena ada lah kan. Tapi dia telah digantikan dengan Saifuddin dan Amir sebagai pengarah pilihan raya. Soalan mudah kita, dalam tempoh yang nak dekat dengan pilihan raya ni, timbalan Presiden menangkap jana perang diketepikan. Okay. Pengarah JECOM Tok Abah telah ditukar hari ini. Ditukar malam tadi lah, dia punya keputusan tukar, digantikan dengan kawan saya lama saya, Syamgas. Tiba-tiba tuan-tuan. Dan alasan Tok Abah, saya telah mendapat jawatan lain, therefore saya kena pergi. Takkan benda ni semua berlaku dalam keadaan nak pilihan raya? Apa indikator dia, tuan-tuan? Apa yang kita boleh baca daripada situ? Cuba kita fikir logik kan. Kalau sekiranya kita main bola, tiba-tiba tim kita dah ketinggalan 1-0. Ketinggalan 1-0 ni. Lawan kita dah skor 1.
Sekarang ini dah minit kedua, tinggal berbaki 20 minit lagi. Kita tahu tim kita ni memang tak boleh nak penetrate dia punya defender. Memang defend dia kuat. So apa kita buat? Kita sub lah. Kita gantikan dengan sub yang lain. Kita harap sub itu boleh score at least sama ada seri ataupun boleh score 2 boleh menang. At least seri lah. So apa yang berlaku last minute pertukaran ni tuan-tuan, memang dia orang tahu dengan apa yang ada sebelum ini, Pakatan Harapan tak boleh nak jangan kata nak melawan bersama lah, nak menghadapi UMNO. Sekarang ini musuh Pakatan Harapan ni UMNO Barisan Nasional. Bersama, PAS, Bersatu. 4 parti ni pun dia orang dah tak boleh nak lawan dah tuan-tuan. So terpaksa diganti sub dengan orang lain, dengan harapan orang yang digantikan itu akan dapat jadi sub yang boleh at least kalau tak menang pun bolehlah kita kata apa, seri dalam pilihan raya. So general perang itu tak ada. Dengar cerita lah tuan-tuan, Allahuakbar betul atau tidak lah. Dengar cerita bahawa general perang ini dia sebenarnya dilema. Beberapa minggu lepas kecoh kan, adakah Izzah betul akan join bersama? Izzah akan join bersama, keluar kenyataan Hafizi. Yang pertama, Izzah tak akan join bersama. Kedua, kalau pun dia apply, dia tak pernah kata dia tak akan diterima lah, tapi dia takkan join bersama. Itu kata Hafizi. Dia takkan join bersama. Kalau kita faham makna itu, dia tak boleh, dia takkan join bersama bukan kerana dia tak nak join bersama, kerana dia binti Anwar Ibrahim. Yelah, ujung-ujungnya Anwar Ibrahim tu still bapak dia. Dia akan menyanggah bapak dia sendiri. But the least that she can do adalah dia protes, silent protest lah. Dia silent protest. So bila dia silent protest, dia dah buat silent protest ni bukan baru minggu lepas. Dia dah buat silent protest ni setahun. Setelah dia menang timbalan presiden, dia dah jumpa Rafizi tempoh hari. Dia cuba desak untuk, yelah, peramanan, isu Farhash ini jangan diketengahkan. Bila papa dia tidak mengambil tindakan yang sewajarnya, maka inilah yang berlaku. Dia buat silent protest. Sebab apa? Selama setahun ini memang PKR lemau, tuan-tuan. Dia lemaukan satu dan PKR lemau itu satu hal. Jadi kenapa kau nak sibuk hal PKR? Sebab ini politik. This is politik. Kan aku akan sibuk dengan semua parti PKR. Sebab sekarang ni kebetulan PKR berkuasa, kita sibuklah PKR. Kalau lepas ni UMNO Barisan Nasional berkuasa, kita sibuk UMNO Barisan Nasional. Sebab yang lain tu tak relevan, tuan-tuan. PKR sekarang ini adalah parti yang nak kekal berkuasa. Dia yang nak kekal berkuasa. They have to do something about this. So macam saya kata lah tadi kan, dalam main bola kan, dah lepas half an hour dah lepas half time dah, tak boleh nak score. Bukan setakat tak boleh nak score, nak dekat lebih atas daripada padang tengah tu pun dah tak boleh kan. Defender terlalu kuat, so kena ambil sub. So last minute kena ambil sub. Sangat last minute, tuan-tuan. Sebab itu kita kata, kalau sekiranya bersama tak ada isu, bersama tidak ada isu untuk sub berlaku dan sebagainya kan, dia tak ada isu. Kenapa tak ada isu, tuan-tuan? Disebabkan oleh bersama ini tak ada masalah. So far lah tak ada masalah. The only challenges lah, cabaran untuk bersama adalah masa, time. Dia lain gaduh ke apa, tak ada. Dan untuk maklumat tuan-tuan, siapa yang jadi calon, bersama.org dah buka. Dalam situ siapa nak jadi calon, ambil lah jadi calon. Tak ada masalah kan. Ambil lah jadi calon. Boleh ambil jadi calon, letak jadi calon, berdaftar lah. Aku nak jadi calon di Sarawak, letaklah. Aku nak jadi calon di Melaka, letaklah. Aku nak jadi calon di Negeri Sembilan, letak. Masuk je. Tapi nanti Rafizi dah ada calon, tak ada. Ini menarik tuan-tuan. Bersama.org dia tak dia akan buat satu eksperimen benda baru lah, iaitu calon tidak ditentukan oleh Rafizi, tidak ditentukan oleh Syuk, tidak ditentukan oleh Nik Nazmi, tidak. Lobby lah macam mana korang pun, rapatlah, pergilah jumpa dengan Nik Nazmi ke Rafizi, paling banyak dia kata isi nama nanti dalam bersama.org. Dia ada komiti dia. Siapa komiti dia kita tak tahu. Tuan-tuan tak tahulah, saya tahulah. Tapi tuan-tuan tak tahu siapa komiti dia. Jadi kita tak boleh nak lobby komiti dia. Bagus tak bagus? Kalau sebelum ini tuan-tuan,
Macam Rafizi pernah buat lah, dan saya banyak kali keadaan ni. Dah decide calon A, decide, lalah Anwar Sailang letak calon B. Last minute. Dan pernah berlaku di depan mata saya. Kan datang borang, tukar nama pada orang lain. Patutnya orang A tapi B. Jadi akhirnya kecewa lah. Apa kata kita bagi tahu orang tu awal-awal, okey, kita dah decide awak tak boleh jadi calon, kita dah decide B jadi calon. Jadi A pun tak adalah kecewa sangat, tak adalah dia datang dengan smart-smart tengok-tengok nama orang lain kena announce. Ada pernah dalam PKR, watikah dah ada di tangan tuan-tuan. Watikah dah sign, presiden dah sign watikah. Watikah tak boleh pakai. Kerana apa? Last minute presiden lantik orang lain. Siapa? Dekat Melaka pada tahun 2021. Depan mata saya juga berlaku tuan-tuan. Dan orang tu hidup lagi kalau nak cerita. Dan insya-Allah dia akan masuk bersama lah tak lama lagi. Dia akan masuk bersama tak lama lagi. Dan orang yang dicalonkan itu pernah ditangkap oleh SPRM. Siapa? Takkan kau tak tahu. Aku bagi kir panjang dah. Last minute ni semua, the movement, pergerakan. So benda macam ni yang menyebabkan kenapa satu organisasi itu bercelaru. Disebabkan benda macam ni lah. Disebabkan ada benda macam ni. Dia tidak ada fairness. Keadilan itu tak ada. Fairness itu tak ada. Ketelusan itu tak ada. Tata kelola dia tidak ada. Duk cakap tata kelola, ketelusan, tetapi dia sendiri tidak mewujudkan ketelusan yang diperlukan. That is the problem. Itu isu menyebabkan sesuatu parti itu berkecamuk. Pimpinan dia ialah berkecamuk lah. Dan dengan bersama ni kita cuba satu benda yang baru. Kita tidak ada cabang, kita tidak ada ranting, kita tidak ada cawangan, kita yang ada wakil negeri pun tidak ada kuasa untuk menentukan calon. So bagaimana nak menentukan calon? Semua daftar siapa nak jadi calon, daftar je. Bersama .org, tapi kena jadi ahli dululah. Letaklah, trial lah. Tapi dalam tu saya dah try malam tadi, saya tak boleh bertanding Dia akan tanya nama tuan-tuan lah, semua data-data tu. Tapi dia akan minta tuan-tuan declare gaji, pendapatan, aset. Dia akan minta declare semua tu. Lepas dah siap nanti semua, nanti akan ada bukan Adil Apps, akan ada Kancil Apps. Dalam Kancil Apps tu nanti ada KPI untuk calon-calon ni kena penuhi. Jadi tak ada lagi lah masalah lepas ni. Saya telah buat kerja saya, banyak kerja saya buat. How do you prove? Macam mana you kata you dah buat kerja banyak? Saya dah pergi, orang politik biasalah kan. Saya dah pergi situ, saya dah pergi sini, saya dah jumpa orang tu, jumpa orang ni. Lepas ni tak ada. Apps tu akan tracking setiap calon punya kerja. Dan calon yang terbaik kerja dia akan dipilih. Dan kita akan tahu. Kita akan nampak betul ke dia buat ceramah kelompok, betul ke dia jumpa pengundi, betul ke dia ada buat macam ni, betul ke dia ada buat macam tu, dia ada buat apa orang kata, dia ada buat booth dia, ada buat ceramah kelompok dia ada buat social media dia. Dia akan tanya terutama tentang social media. Yalah memang ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada X, ada Thread. Tapi followers orang itu pun private. Memang tak boleh jadi calon. Syarat utama untuk jadi calon bersama.org. Calon bersama ni adalah anda mesti ada social media yang sangat aktif. Sangat aktif Sangat aktif tu kira UNO lah nombor 1. Nombor 2, tak perlu modal terlalu banyak, tak perlu juta-juta, kita dah tak perlu nak pergi apa orang kata rasuah pengundi, tak perlu. Kalau anda berada di satu tempat, pengundi itu anda kalah kerana pengundi itu tak dapat rasuah, dan tak apalah. Kan? Tak apalah, bermakna pengundi itu belum bersedia untuk membuat perubahan kerana masih lagi mengharapkan rasuah. Tetapi kalau anda menang walaupun parti lain merasuah, bermakna pengundi itu dah matang. Dia dah benar tahu, UMNO bagi aku ambil, PKR bagi aku ambil, DAP bagi aku ambil, Amanah bagi aku ambil, PAS bagi aku ambil, tetapi aku undi bersama. Maknanya dia matang. Maka layaklah dia mendapat anda sebagai pemimpin. Faham kan? Jadi itulah semua apa orang kata, benda-benda yang kita kena faham di dalam bersama ni, dia berbeza. It's going to be different. Adakah satu hari nanti akan ada cawangan, ada cabang? Mungkin lah. I don't know, mungkin. Tapi buat masa ini, tidak ada.
And it's all dipantau dengan apps. Parti ni different, tuan. It's going to be a different party. Kita akan jadi parti yang sangat berbeza berbanding dengan parti-parti dinosaur lain. Macam, even muda pun. Nama je muda, tapi masih lagi parti dinosaur. Okay?